Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pada pagi ni kita nak interview Pak Cik. Pak Cik nama apa Pak Cik? Hafiz. Ya, Pak Cik. Ni. Saya nama Hafiz. Hmm, APIZAN. okay, Pak Cik tak sini apa? Dekat. Gitu. Okay. Okay. InsyaAllah pagi ni kami nak tanya-tanya buah-buah gitu je dengan Pak Cik. Tanya pasal tugas-tugas sebagai ni lah pengawal keselamatan sekolah SK Badok ni. Jadi soalan pertamanya cikgu lah. Pak Cik boleh terang latar belakang Pak Cik sepanjang kerja sebelum-sebelum ni ke pengalaman Pak Cik sebagai pegawai. Pak Cik berapa tahun dah bekerja? Baru apa kat ni. Baru sebulan lah. Sebulan? Sebulan SK Badok? SK Badok. Sebelum-sebelum ni Pak Cik kerja mana? Sebelum ni rata-rata kot kekai kebun lah. Oh. Pak Cik kerja Pak Cik gak ni, Pak Cik kena mai sekolah pukul berapa sampai pukul berapa? Saya mai tarik rumah ni setengah sampai sini mari ada 10 minit pukul 7 lah apa. Lepas tu malam orang lain pula lah. Malam saya malam ni 24 jam. Okay. Lepas tu pasal tugas pegawai ni dia ataupun tanya bilangnya kerja sini berapa orang pegawai? 4 orang. 4 orang lah. Masuk dia masuk pagi esok lah. Saya masuk malam ni. Ditukar-tukar tu kan. Lepas tu pegawai Pak Cik saya ni malam ni masuk pagi. Lepas tu gitu pula. Tukar-tukar gitu. Sepanjang pegawai tugas ni kan, pernah ada isu ke kes berapa hok pelik-pelik ke jadi pegawai ni? Moga baru, tak ada lagi dah. Tak ada dengar ke orang-orang cerita ke? Tak ada lagi, tak ada dengar lagi dah. Tak ada dengar lagi. Okay, kalau macam pagi tau, apa tugas-tugas Pak Cik? Tugas Pak Cik untuk kocik jet tu lah. Kalau tanya orang okay, sekolah ni, pagi-pagi. Pagi jaga jalan aja tu, jaga luar. Dah kereta tembok itulah. Okay, macam kalau malam pula. Malam untuk kocik jet tu lah. Berapa kali? Malam 2 kali lah. 2 kali. Kira cabaran Pak Cik sepanjang kerja ni macam yalah nak jaga malam dia. Ataupun cabaran-cabaran macam budak-budak ni ada kau jenis poten gitu. Tak ada lagi. Ada lagi. Sekolah rendah ada lagi. Sekolah rendah. Ada aja berlaku sidang ke berapa? Tak ada. Ada. Saya muka baru tak ada ni lagi. Tak ada apa jadi aja. Tak ada. Ketua ni siapa? Kalau ni. Kau dia tak ada ketua kalau pengawal ni. Ada tapi saya tak kenal mana duk kawasan ni kok. Dia masuk malam ni. Ada yang hari jaga mari ah. Tengok boleh buku lagi. Dia tu jaga cek gitulah. Cek buku ke apa cik? Buku lapor Lapor masuk shift gitu. Apa ni?
Kalau dengan cikgu ke apa semua, okey lah kau. Okey. Dengan guru besar ke apa semua, okey lah. Okey lah. Apa kalau macam CCTV ke apa semua ni, siapa hok jaga? Pok gak ko cikgu. Cikgu saya. Cikgu. Cikgu. Cikgu lah hok tu. Lepas tu Pak Cik tahu tak buat apa cikgu-cikgu ke? Banyak hok parking masuk kot belakang gini. Untuk buat apa sebenarnya? Ada sebab tak? Aduh. Tak ada lagi. Oh, tak ada Oh. Apa lagi Kalau ke jaga malam ni kan tutup lampu ke apa tu pak cik pukul apa kalau Dah tutup ada buku kat kanak kerja aku ni lebih-lebih. lebih tu Ni kakak aku 7 lah ni tengok. merondo lah waktu tu lah. Kalau panjang pak cik merondo tu adalah banyak jugalah jenis lah. Lampu tak tutup semua benda tu. Agak jabat tengok bukunya. Oh kena buka semua. Jabat. Lain saya kait sekolah ni nak buka lampu lah. Buka belakang. Okey. Pocik, rasa gapo hok perlu tambah baik dalam kerja pocik ko keselamatan kat sekolah ni? Tambah baik. Gapo hok pak cik rasa tak cukup, hok rasa macam boleh tambah lagi, boleh buat betul lagi. Ke pak cik rasa serba molek tu? Molek dah saya. Gigi saya tu molek dah. Molek dah. Pak cik rasa 4 orang, 4 guard security ni cukup ke bagi pak cik? Ya cukup dah. Cukup. Cukup Tak dah. penat 4 orang. Tak apa, tak penat. Okey. Kalau contoh pelawat nak mari masuk sekolah, dia kena turun tulis nama dulu ke? Kau main masuk gitu je? Tulis nama. Kau tulis nama. Pernah tak jadi pelawat, dia bukan cikgu, yang main masuk gitu je? Mokpok ke, you nak hantar anak, you main masuk gitu je? Ada tak? Pernah jadi? Ada jaga gitu lah, ada jaga. Macam terlepas pandai gitu lah. Lepas tu pak cik tegur tak? Ke biar gitu lah? Tak apalah, gua tu biar. Biar lah. Termasuk halal-halal. Orang ambil anak. Jadi soalan lah. Kan okey, apa lah harapan ataupun macam harapan pak cik dari segi apa dari segi keselamatan lah sekolah ni supaya harapan pak cik gana-gana untuk tambah lagi keselamatan sekolah ni, contohnya macam parking, cikgu-cikgu parking tempat sepatutnya gitulah. Jadi apa harapan pak cik? Ataupun mungkin lah ni ada benda hok salah kalau ni lah. Tak ada lagi lah. Salah pun ada lagi. Saya nak tanya soalan apa ni? Hok jaga lalu lintas tu kan? Jaga. Pak cik rasa dia orang ni membantu tak? Sangat membantu. Sekolah bayar dia. Ya. Polis drive. Orang panggil rela. 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 Dia mari tugas pukul apa lagi?
Dia Lagi awal. awal dia ni setengah lah. Kat Cerah tak ada dah. Hmm. Hmm. Pak cik rasa kalau sekolah ni tak ada rela, kalau tak ada orang jaga depan tu, bahaya dok. Bahaya. Kalau ada kah ni. Hmm. Jadi, Pak cik setujulah. Memang Setuju. memang sepatut ada rela lah kan. Untuk jaga keselamatan ni lalu lintas ni. Ya, lalu dah. Kalau tambah traffic light, Pak cik rasa? Kalau Tambah traffic light. nak lalih kan dengan ada cabang tu boleh jangan tu. Tak lalih dah. Untuk budak mudah lintas lah. Ya. Pak cik rasa perlu tak? Kau tak payah, rela je lah. Gitu. Rela dah ya. Mau saya pun faham ni saya anggota rela tu. Budak ada kau balik lewat kalau masa cikgu apa ni ayah mau kerja lambat ke? Dia duduk depan ni kau? Duduk kat sini ya. Duduk dengan pak cik lah. Oh. Paling lewat pukul apa sekali? Ada 3.30 mak tu yang hari lah. Kami pun tak ada soalan dah. Jadi kami nak ucapkan terima kasih banyak lah kepada Pak Cik sebab sudi luang masa untuk interview ni. Sekali lagi kami ucapkan ialah selamat kerja lah kepada Pak Cik ni. Ialah bukan ramai tak boleh jaga malam ke apa semua. Jadi sebelum kita ni boleh kita ambil gambar Pak Cik? Ambil gambar. Boleh.